dengan ceritanya yang bertajuk Legenda Masuri. Terimalah adik Noaira Atira binti Khairul Azmi. Terima kasih kepada Tuan Penghuni Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga waktu yang taat kepada tugasnya, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noaira Atira binti Khairul Azmi dari Sekolah Kebangsaan Seri Dapan. Assalamualaikum pembuka bicara buat semua hadirin hadirat. Di perpustakaan saya bercerita kisah Masuri dijadikan tauladan. Masuri dilahirkan di Pulau Langkawi. Keluarga Masuri amatlah miskin. Masuri dipelihara oleh kedua-dua ibu bapanya dengan penuh kasih sayang. Masuri adalah seorang anak yang sangat rajin. Dia
menjadi simbolik kezaliman dan